Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada pesyarah bagi kursus JISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan. Kami dari unit SHK ambilan Ogos 2025-2030. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang amat dekat dengan kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu kempen beli barang buatan Malaysia, KBBM. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Ong Ting Ren, bersama dua lagi rakan saya, iaitu Saya Lee Ming En. Saya Tan Hee Ching. Dalam persembahan selama 30 minit ini, kami akan mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, merangkumi pengenalan, peranan kerajaan, implikasi kempen unit terhadap Malaysia serta cabaran-cabaran yang dihadapi. Sebagai pengenalan, kempen beli barangan Malaysia merupakan satu inisiatif penting oleh kerajaan untuk mengajar kita semua menyokong produk tempatan. Maklumat utamanya adalah untuk memperkukuh ekonomi negara kita. Melalui kempen ini, kita sebagai rakyat digalakkan untuk membuat pilihan yang bijak semasa berbelanja dengan mengutamakan barangan keluaran Malaysia. Tindakan ini secara langsung membantu merangsang pertumbuhan industri dalam negara. Kerajaan juga telah melakukan pelbagai inisiatif untuk memastikan kempen ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan di seluruh negara. Sekarang, mari kita teliti dengan lebih mendalam apakah peranan-peranan yang dimainkan oleh kerajaan dalam menjayakan kempen ini. Pada pendapat saya, peranan pertama kerajaan adalah sebagai pelancar dan bernelaras program kebangsaan. Kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Taraf Hidup (KPDN) bertanggungjawab melaksana dan menyelaraskan KBBM di peringkat nasional. Sebagai bukti, KPDN telah melancarkan semula KBBM dengan berbagai tema setiap tahun. Contohnya, pada tahun 2025, temanya ialah Jom Beli Lokal yang bertujuan memperkukuh perbelanjaan domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada barangan import. Selain itu, KBBM memainkan peranan sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi domestik. Kempen ini secara aktif merangsang ekonomi tempatan dengan meningkatkan permintaan terhadap produk dan perkhidmatan buatan Malaysia. Seperti yang boleh kita lihat dalam poster ini, objektifnya jelas, iaitu meningkatkan pengaliran wang tunai dalam negara, membantu usahawan tempatan berkembang pesat dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Setakat ini, adakah sesiapa rakan yang ingin memberikan pendapat yang lain? Terima kasih Ong Ting Ren. Pada pendapat saya, kerajaan berperanan memperluas rangkaian pemasaran PKS atau PMKS. Kerajaan memainkan peranan penting dalam membantu produk perusahaan mikro, kecil dan sederhana iaitu PMKS untuk menembusi pasaran runcit moden. Sebagai bukti, kerajaan telah bekerjasama dengan 16 syarikat peruncitan tempatan dan inisiatif ini berjaya mencatatkan nilai jualan sehingga 5.51 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2023. Keempat, kerajaan turut menganjurkan acara promosi jualan secara besar-besaran. Ini dilakukan melalui penganjuran karnival dan jelajah jualan fizikal di seluruh negara. Contohnya, penganjuran karnival barangan Malaysia dan jelajah mini karnival KPDN yang melibatkan 6 zon utama dari selatan hingga ke Sabah dan juga Sarawak. Acara seperti ini memberi platform untuk usahawan mempamerkan produk mereka secara terus kepada pengguna. Setakat ini, saya hanya ada satu soalan ingin tanya rakan-rakan. Adakah rakan-rakan pernah pergi ke karnival KPDN? Tiada. Pernah. Baiklah, sekarang saya akan tayangkan video berkenaan karnival KPDN 2025 Zon Selatan untuk membantu rakan-rakan lebih memahami secara kritis.
Orang Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Yuk dengan sini. Karnival paling gempak bakal gegar Puteri Harbour Iskandar Puteri 27 sampai 29 Juni. Ada reruai kementerian, jualan Rahmah Madani, menu Rahmah, produk usahawan tempatan, Karnival Kerjaya, pertandingan band showdown, meet and greet Omar Hana dan Didi and Friends, pertandingan e-sports, persembahan artis dan macam-macam lagi Lagi best, boleh menang cabutan bertuah Pro 2 Alza, Modenas Kris dan Karisma. Kena datanglah tapi. Jom saing lepak sini dari 9 pagi sampai 9 malam. Jangan lupa datang weh. Untuk maklumat lanjut, follow je media sosial KPDN. Ikhtiar kita untuk semua. Kawan-kawan, adakah anda lebih faham? Faham. Ya, Baiklah. Kita teruskan peranan kelima, iaitu meningkatkan kesedaran dan patriotisme pengguna. Untuk mencapai matlamat ini, kerajaan menjalankan kolaborasi strategik media. Contoh sangat baik ialah kerjasama dengan siri animasi popular tempatan seperti Didi and Friends dan Upin dan Ipin untuk menyiarkan pesanan khidmat masyarakat. Pendekatan ini sangat berkesan untuk memupuk semangat patriotisme sejak usia muda. Sekarang, marilah kita menonton video promosi yang menarik ini. Wah, banyaknya barang. Ada makanan, pakaian, barang elektrik pun ada. Bukan tu je. Banyak lagi yang ada tau. Encik Kancil. Selamat datang ke Karnival Barangan Malaysia. Jom beli barang buatan Malaysia. Wah, banyaknya, banyak pilihan ada. Barang baik, barang kita, berpatutan kualiti terjaga. Jom sokong dan beli barangan kita. Kami suka taraf antarabangsa. Barang baik, barang kita. Hurra, hore! Seterusnya, inilah video promosi yang terakhir, iaitu video promosi kerjasama antara KPDN dengan Upin dan Ipin. Adakah semua tahu siapakah Upin dan Ipin? Tahu. tahu. Baiklah, marilah kita tonton video tersebut. Jom kawan-kawan, jadi aku nak bawa jalan-jalan. Besarnya kereta ini. Penghawa dingin pun bagus. Sejuk. Sejuk. Dah duduk elok-elok. Kita nak jalan ni. Pakai tali pinggang keledar dulu. Macam ni. Wah, brek dia pun bagus. Selamat kita. Mestilah. Ini kan kereta buatan Malaysia. Buatan Malaysia? Ada kelas. Sebab itu kita kena sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Ada kelas, harga berpatutan, keselamatan terjamin. Yang pasti barang baik barang kita. Betul-betul. Jom sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Barang baik, barang kita. Baiklah, sesiapa boleh beri pendapat selepas menonton video tersebut? Kita perlulah beli barang-barangan Malaysia. Bagus. Adakah sesiapa yang ada pendapat lain bagi aspek peranan kerajaan? Pada pendapat saya, kerajaan boleh memperkasa ekspor dan jaringan global atau local to global. Kerajaan tidak hanya fokus pada pasaran domestik tetapi juga membantu produk tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Inisiatif ini terbukti melalui kerjasama dengan rangkaian peruncit antarabangsa seperti Lulu Hypermarket untuk pasaran Timur Tengah dan program Fair Taste Malaysia yang diadakan di Aeon Mall Tokyo, Jepun. Peranan ketujuh adalah pemberian logo dan pengiktirafan rasmi. Kerajaan menyediakan tanda pengiktirafan rasmi seperti logo barangan Malaysia kepada produk yang memenuhi kriteria kualiti. Selain itu, anugerah kedai harga patut juga diberikan kepada peniaga untuk mengiktiraf premis yang menawarkan harga berpatutan. Ini dapat meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk dan perkhidmatan tempatan. Gambar ini
Sekarang saya akan memperkenalkan tentang apakah Anugerah Kedai Harga Patut. Anugerah Kedai Harga Patut 2025 ialah sebuah anugerah yang mengiktiraf kedai-kedai makan dengan harga berpatutan, di mana pemenang di peringkat daerah telah diumumkan sepanjang tahun 2025. Contohnya RS Selera Warisan telah memenangi anugerah di daerah Timur Laut, Pulau Pinang pada Mei 2025. Tujuan ini adalah untuk mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada premis makanan yang menawarkan harga yang berpatutan kepada pelanggan. Dan biasanya ini dianjurkan oleh pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Bandaraya Pulau Pinang dalam kes ini. Pemenang pula dipilih di peringkat daerah dan negeri dengan pengumuman dilakukan secara berkala. Contoh pemenang adalah RS Selera Warisan di daerah Timur Laut Pulau Pinang. Seterusnya, akhir sekali peranan ke-8 ialah penyaluran insentif dan sokongan teknikal. Kerajaan memberikan sokongan praktikal kepada usahawan tempatan. Contohnya menyediakan insentif pendaftaran barcode bersama GS1 dan menganjurkan kursus penembusan pasaran peruncitan untuk PMKS. Bantuan seperti ini amat penting untuk membantu usahawan kita menjadi lebih kompetitif. Setelah memahami peranan kerajaan, mari kita bincangkan pula apakah implikasi atau kesan kempen ini kepada negara kita. Implikasinya boleh dilihat dari 4 bidang utama, iaitu implikasi ekonomi, implikasi sosial dan komuniti, implikasi industri dan keusahawanan, dan implikasi pengguna. Pertama, implikasi ekonomi. Kesan penganda, iaitu multiplier effect. Setiap ringgit yang dibelanjakan untuk produk tempatan akan terus beredar dalam ekonomi negara. Penghilang tempatan mendapat untung membayar gaji pekerja tempatan yang kemudiannya berbelanja di kedai-kedai tempatan. Rantaian ini merancakkan keseluruhan ekonomi. Yang kedua, mengurangkan kebergantungan import. Apabila permintaan terhadap barangan tempatan meningkat, negara kurang perlu mengimport barangan dari luar. Ini membantu memperbaiki imbangan dagangan negara. Yang ketiga, mengukuhkan mata wang ringgit. Permintaan yang lebih rendah terhadap barangan import bermakna permintaan terhadap mata wang asing juga berkurangan. Ini secara tidak langsung membantu menstabilkan dan mengukuhkan nilai ringgit. Yang terakhir, mewujudkan peluang pekerjaan. Syarikat tempatan yang berkembang pesat memerlukan lebih ramai pekerja dari peringkat pengeluaran hingga ke pemasaran dan juga jualan, sekaligus mengurangkan kadar pengangguran. Sebagai bukti, pada tahun 2019, KBBM mencatatkan nilai jualan sebanyak 2.87 bilion ringgit Malaysia. Jumlah ini meningkat kepada 3.3 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2020. Pada tahun 2022, kempen ini merekodkan jualan sebanyak 2.7 bilion ringgit Malaysia dan KPDN menyasarkan peningkatan sebanyak 2.5% untuk tahun berikutnya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi terhadap bidang industri dan keusahawan. Pertama, merupakan sokongan langsung kepada PKS. Perusahaan kecil dan sederhana PKS mendapat manfaat terbesar. Mereka seringkali sukar bersaing dengan jenama antarabangsa yang besar. Kempen ini memberikan mereka platform dan pendedahan untuk memasarkan produk mereka. Seterusnya, merupakan merangsang inovasi dan peningkatan kualiti. Untuk memenangi hati pengguna, pengeluar tempatan terdorong untuk sentiasa berinovasi dan meningkatkan kualiti produk mereka agar setanding atau lebih baik daripada produk import. Akhir sekali, merupakan pembangunan industri sokongan. Apabila industri utama, contohnya pembuatan perabot, berkembang, industri sokongan seperti pembekal kayu, mereka dan logistik juga akan turut sama maju. Sekarang saya akan terangkan tentang gambar ajar ini. Pertama sekali merupakan peralihan ke platform digital. Kerajaan melalui penjana telah melatih
telah melatih 322,834 PKS dalam penggunaan e-dagang sejak 2016. Dalam 6 bulan pertama tahun 2020 sahaja, sebanyak 79,274 PKS telah memanfaatkan platform e-dagang, melebihi sasaran tahunan. KBBM yang turut dipromosikan secara dalam talian menyumbang kepada peralihan digital ini. Dan seterusnya merupakan sumbangan PKS kepada ekonomi negara. Menurut data Jabatan Perangkaan Malaysia, sumbangan PKS kepada pengeluaran dalam negara kasar KDNK negara telah meningkat kepada 38.9% pada tahun 2019 berbanding 38.3% pada tahun 2018. Walaupun ini bukan kesan langsung KBBM sahaja yang menunjukkan kepentingan sektor PKS yang disokong kuat oleh kempen ini. Pada tahun 2019, PKM telah mewujudkan 7.3 juta pekerjaan merangkumi 48.4% daripada jumlah guna tenaga di Malaysia. Sokongan kepada PKS melalui KBBM secara tidak langsung membantu mengekalkan dan mewujudkan pekerjaan. Seterusnya, saya akan menganalisis implikasi KBBM terhadap bidang sosial dan komuniti. Antaranya, kempen ini dapat memupuk semangat patriotisme. Hal ini dikatakan demikian kerana membeli barangan Malaysia bukan lagi sekadar satu transaksi. Ia juga menunjukkan sebagai satu tindakan patriotik. Ia menanam rasa bangga terhadap kebolehan dan hasil kerja anak bangsa. Selain itu, kempen ini dapat mewujudkan semangat kekitaan. Kempen ini menggalakkan semangat kita jaga kita, di mana masyarakat bersatu padu untuk menyokong satu sama lain demi kemajuan bersama. Akhir sekali, ia juga memperkasa komuniti tempatan. Ia memberi peluang kepada perusaha dari luar bandar atau komuniti kecil. Contohnya, pengeluar kraftangan atau produk makanan tradisional untuk menjana pendapatan dan memelihara warisan budaya mereka. Akhir sekali, implikasi terhadap bidang pengguna. Antaranya, implikasi kempen ini adalah perubahan persepsi dan minda. Ia bertujuan untuk memecahkan stigma bahawa produk import lebih baik. Pengguna mula sedar bahawa banyak produk Malaysia mempunyai kualiti yang sangat baik pada harga yang lebih berpatutan. Selain pilihan produk yang lebih berbagai. Apabila produk bertempatan mendapat tempat di pasaraya dan platform dalam talian, pengguna mempunyai lebih banyak pilihan dan tidak hanya terhad kepada jenama antarabangsa. Akhir sekali, kempen ini mempunyai jaminan dan khidmat selepas jualan. Pengguna lebih mudah untuk mendapatkan khidmat selepas jualan, ala ganti atau membuat aduan kerana pengeluar berada di dalam negara. Sebagai bukti, cabaran persepsi awal. Terdapat satu kaji selidik oleh UiTM pada tahun 2015 sebelum kempen dipergiatkan semula, mendapati hanya 40% rakyat Malaysia yang membeli barangan buatan Malaysia, manakala 60% lebih cenderung kepada jenama antarabangsa. Ini menunjukkan cabaran awal yang cuba diatasi oleh kempen ini. Peningkatan kesedaran, penganjuran karnival jualan dan promosi penterusan di seluruh negara seperti yang dilaporkan oleh KPDN berjaya meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kewujudan dan kualiti produk tempatan. Walaupun tiada peratusan khusus, liputan media dan pelibatan usahawan yang semakin meningkat menjadi bukti sokongan. Akhir sekali, kualiti setanding antarabangsa. Kempen ini secara berterusan menekankan bahawa produk tempatan kini mempunyai kualiti yang setanding dengan produk import, disokong oleh persetujuan seperti ISO 9001 dan pengiktirafan lain yang membantu mengubah persepsi pengguna. Baik, sekarang kami akan membincangkan tentang cabaran terhadap KBBM. Berdasarkan kajian persepsi kualiti yang dijalankan oleh Sinar Harian pada November 2020 menunjukkan bahawa sebanyak 60% rakyat Malaysia masih beranggapan produk tempatan kurang berkualiti berbanding produk import
Persepsi ini mencerminkan pandangan negatif dalam kalangan pengguna yang berpendapat bahawa barangan tempatan mudah rosak, tidak tahan lama serta kurang menarik dari segi reka bentuk dan pembungkusan. Walau bagaimanapun, hakikatnya banyak produk tempatan kini telah mencapai tahap kualiti yang setanding dengan jenama antarabangsa, sama ada dari aspek teknologi, reka bentuk maupun ketahanan. Namun begitu, tanggapan negatif yang telah wujud sejak sekian lama masih berakar dalam pemikiran pengguna, sekaligus menjejaskan keyakinan mereka terhadap barangan buatan Malaysia. Situasi ini memberi cabaran besar kepada pengeluar tempatan untuk menembusi pasaran, khususnya dalam platform digital seperti Shopee dan Lazada, di mana pengguna lebih mudah membuat perbandingan dari segi harga, ulasan dan reputasi antara produk tempatan dan import. Oleh itu, usaha berterusan perlu dilakukan bagi mengubah persepsi ini melalui strategi pemasaran yang lebih kreatif, peningkatan kualiti produk, serta kempen kesedaran yang menonjolkan kelebihan dan nilai produk tempatan. Sekarang, marilah kita menonton sebuah video dulu. Susah betul nak hidup ekonomi sekarang ni. Tak ada ke rezeki tiba-tiba muncul depan mata? Wah, rezeki. Hah? Barang tempatan? Ush, kenapa kau campak produk tempatan ni ah? Alah, produk tempatan bukan ada kualiti pun. Wah, sedap mulut kau dah macam tu. Nah, cuba kau guna dulu. Seminggu selepas menggunakan produk tempatan. Tak sangka produk tempatan ni berkualiti macam ni. Menyesal aku tak guna daripada dulu. Itulah. Menyesal aku percaya cakap-cakap orang. Percaya lagi. Menyesal aku. Dadah lah menyesal tu. So, sokonglah produk tempatan kita. Selain produk yang berkualiti, kita juga dapat membantu merancangkan ekonomi negara. Kami sokong produk tempatan. #barang baik barang kita. Ditayangkan tadi telah menunjukkan bahawa persepsi negatif rakyat terhadap produk tempatan. Selain daripada cabaran yang disebutkan tadi, terdapat satu lagi cabaran yang saya ingin terangkan, iaitu harga produk tempatan yang lebih tinggi. Kos pengeluaran yang tinggi merupakan antara faktor utama yang menyebabkan harga produk tempatan lebih mahal berbanding produk import. Menurut laporan Bank Negara Malaysia, sebanyak 70.89% daripada kos pengeluaran produk tempatan berpunca daripada sumber dalam negara, termasuk penggunaan bahan mentah tempatan, pembayaran gaji pekerja, kos utility serta kadar sewa premis. Apabila kos-kos ini meningkat, harga akhir produk turut meningkat, sekaligus menyebabkan pengguna terpaksa menanggung beban harga yang lebih tinggi. Selain itu, pengeluar tempatan masih bergantung kepada bahan yang diimport dari luar negara, terutamanya bahan perantaraan yang merangkumi sebanyak 45.3% daripada jumlah keseluruhan import. Walaupun barangan pengguna yang diimport hanya menyumbang sekitar 7.5%, namun kenaikan kos import seperti kos penghantaraan antarabangsa, tarif cukai serta kejatuhan nilai ringgit tetap memberi kesan langsung terhadap peningkatan kos pengeluaran dalam negara. Gabungan kedua-dua faktor ini iaitu kos domestik yang tinggi dan kebergantungan terhadap bahan import telah menyebabkan produk tempatan sukar dijual pada harga yang kompetitif. Keadaan ini menimbulkan cabaran besar kepada pengeluar tempatan untuk bersaing dengan produk import yang kadang-kala lebih murah. Walaupun dari segi kualiti dan nilai, produk tempatan sebenarnya tidak kurang hebatnya. Terima kasih Ong Tin Yuen atas penerangan tadi. Seterusnya saya akan menerangkan cabaran ketiga terhadap KBBM. Walaupun pelbagai usaha telah dijalankan bagi mengalahkan sokongan terhadap produk tempatan, tahap kesedaran dan keprihatinan pengguna terhadap kepentingan membeli barangan buatan Malaysia masih belum mencapai tahap yang memuaskan. Ramai pengguna masih memilih produk import kerana beranggapan ia lebih berkualiti dan berprestij. Sedangkan produk tempatan ini banyak menunjukkan peningkatan dari segi mutu, reka bentuk serta nilai tambah. Kerajaan sendiri mengakui kelemahan tahap kesedaran ini apabila Perdana Menteri mengumumkan peruntukan sebanyak
Juta ringgit Malaysia bagi memperkasakan penandaan logo buatan Malaysia dan kempen membeli barangan Malaysia. Pengumuman ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa promosi sedia ada masih belum mampu memberi kesan besar kepada perubahan sikap pengguna. Selain itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN turut melaksanakan pelbagai inisiatif seperti Karnival Barangan Malaysia dan program promosi di pasaraya serta kawasan kumpulan awam sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Walau bagaimanapun, sambutan daripada masyarakat masih sederhana dan kesedaran terhadap kepentingan menyokong produk tempatan masih lemah. Oleh itu, usaha promosi perlu digiatkan semula dengan pendekatan yang lebih kreatif, menyeluruh dan berterusan, khususnya melalui platform digital seperti media sosial, e-dagang dan kolaborasi bersama pemengaruh tempatan. Strategi ini dapat membantu meningkatkan keterlihatan jenama tempatan serta membina semula kepercayaan pengguna terhadap kualiti dan nilai produk buatan Malaysia. Selepas membincangkan cabaran ketiga iaitu kurangnya promosi dan kesedaran pengguna, saya akan teruskan dengan cabaran keempat pula iaitu persaingan hebat daripada produk import. Malaysia kini merupakan antara pasaran e-dagang terbesar di rantau Asia dengan pertumbuhan yang amat besar dari tahun ke tahun. Menurut laporan Malaysia Digital Economy Corporation pada tahun 2021 nilai dagangan dasar sektor e-dagang dijangka mencecah dolar Amerika 30 bilion bersamaan 122.7 bilion ringgit Malaysia menjelang tahun 2025. Angka ini menggambarkan peningkatan ketara dalam trend pembelian secara dalam talian dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun pertumbuhan pesat ini turut membuka ruang yang luas kepada kemasukan produk import ke pasaran tempatan. Akses yang mudah melalui platform digital seperti Shopee, Lazada dan TikTok Shop menjadikan pengguna lebih cenderung memilih produk luar negara yang menawarkan harga rendah serta pelbagai pilihan. Walaupun import barangan pengguna menurun sedikit sebanyak 0.7% pada April 2025, nilai keseluruhan import masih tinggi iaitu sekitar 9.7 bilion ringgit Malaysia menunjukkan bahawa produk nilai keseluruhan import masih tinggi iaitu sekitar 9.7 bilion ringgit Malaysia. Kemasukan besar-besaran produk luar ini telah menjadikan produk import sebagai pesaing utama kepada produk tempatan khususnya dalam arena digital. Penggunaan kini lebih mudah membandingkan harga, ulasan pelanggan dan reputasi jenama hanya dengan beberapa klik. Keadaan ini memberi tekanan besar kepada pengeluar tempatan untuk menyesuaikan strategi mereka agar lebih kompetitif bukan sahaja dari segi harga tetapi juga dalam aspek pemasaran digital, kualiti produk, perkhidmatan pelanggan dan keunikan jenama. Setelah meneliti peranan, implikasi dan cabaran, dapatlah kita simpulkan bahawa kempen beli barangan Malaysia adalah satu inisiatif nasional yang amat penting. Kerajaan telah memainkan pelbagai peranan secara aktif dan kempen ini telah membawa banyak implikasi positif kepada ekonomi, industri, masyarakat dan pengguna. Namun, kita tidak boleh memandang ringan cabaran-cabaran yang telah wujud, terutamanya dari segi persepsi kualiti, struktur kos dan persaingan sengit daripada produk import di era digital. Kejayaan jangka panjang kempen ini tidak hanya terletak di bahu kerajaan yang memerlukan kerjasama padu dan perubahan minda daripada semua pihak. Pengeluar perlu terus berinovasi dan kita sebagai pengguna perlu lebih prihatin dan bangga dalam memilih produk buatan Malaysia. Barang naik, barang kita. Sekian sahaja persembahan daripada kumpulan kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian, terima kasih.